Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang bersatuan pengerusi majlis, Barisan Panel Hakim Ma'arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan sekalian. Yang retak kita satukan, yang jauh kita dekatkan, yang renggang kita eraikan. Berdirinya saya di pentas ini bukan sekadar menyampaikan pidato, tetapi membawa satu mesej yang mampu mengubah dunia. Bermula dengan satu ucapan yang sangat mudah, iaitu salam. Tajuk pidato saya ialah sebarkan salam, satukan hati, mekarkan ihsan. Hadirin dihormati, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 86 yang bermaksud, apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan, maka balaslah dengan ucapan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Ayat ini mengajarkan kita bahawa memberi salam bukan sekadar adat, bahkan satu ibadah yang menyemai kasih sayang sesama manusia. Persoalannya, masihkah kita menyapa? Masihkah kita tersenyum? Masihkah kita menganggap semua orang sebagai sahabat? Jika jawapannya semakin pudar, maka sudah tiba masanya kita menghidupkan kembali budaya memberi salam. Hadirin sekalian, isi pertama saya, salam membuka pintu persahabatan. Bayangkan seorang murid baharu melangkah masuk ke sekolah, wajahnya sugul, hatinya resah kerana belum mengenali sesiapa. Tiba-tiba datang seorang murid sambil mengulurkan senyuman dan mengucapkan, Assalamualaikum, mari saya tunjukkan kelas awak. Hanya beberapa patah perkataan, namun mampu menghilangkan ketakutan. Hanya satu ucapan, namun mampu melahirkan sebuah persahabatan. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sebarkanlah salam sesama kamu. Kerana salam bukan hanya ucapan di bibir, tetapi doa yang menghubungkan hati. Daripada hati yang bersatu, lahirlah persahabatan. Daripada persahabatan, lahirlah perpaduan. Sidang hadirin yang saya muliakan, isi kedua, salam melahirkan insan yang berakhlak ihsan. Memberi salam sahaja belum mencukupi. Salam mesti diterjemahkan melalui perbuatan. Apakah artinya memberi salam jika masih mengejek rakan? Apakah gunanya mengucapkan salam jika masih membuang sampah merata-rata? Apakah maknanya memberi salam jika masih memandang rendah terhadap orang lain? Inilah bezanya antara ucapan dengan penghayatan. Ihsan bermaksud melakukan kebaikan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika kita tidak mampu melihatnya, yakinlah bahawa Allah sentiasa melihat kita. Murid yang menghayati ihsan akan memanturakan yang lemah, menghormati guru tanpa disuruh, menjaga kebersihan tanpa dipaksa, mengucapkan terima kasih tanpa diminta. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Bak kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari debunya. Jika sejak kecil kita dididik dengan salam dan ihsan, insya-Allah dewasa nanti kita menjadi insan yang berakhlak mulia. Hadirin yang saya hormati, isi ketiga dan isi yang terakhir, salam menjadi asas keamanan negara. Negara kita umpama sebuah taman yang indah. Di dalamnya ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Berbeza bahasa, berbeza budaya, namun tetap berkongsi langit yang sama. Bila kita saling menghormati, saling membantu dan saling mendoakan kesejahteraan dan melalui budaya memberi salam, benih perpaduan akan tersubuh. Ingatlah, perpaduan bukan bermula di parlimen. Perpaduan bukan bermula di pejabat, tetapi perpaduan bermula di sekolah. Perpaduan bermula di dalam kelas. Perpaduan bermula ketika kita menghulurkan salam kepada rakan di sebelah kita. Jika hari ini kita mampu berkawan tanpa memilih bangsa, esok kita mampu memimpin negara tanpa membezakan manusia. Hadirin sekalian, saya ingin mengajak diri saya dan semua yang hadir mulakan pagi dengan salam, mulakan persahabatan dengan salam, mulakan perdamaian dengan salam. Kerana salam menghapuskan kebencian, salam menimbulkan kasih sayang, salam menyatukan perpaduan. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Indah melati tepi laman, harum wangi sepanjang hari. Sebarkan salam eratkan teman, ihsan disemai, luhur pekerti. Akhir bicara, marilah kita menjadi generasi yang bukan sekadar bijak berkata-kata, tetapi bijak menyantuni manusia. Bukan sekadar cemerlang akademik, tetapi cemerlang akhlak. Bukan sekadar mengejar kejayaan, tetapi menyebarkan kedamaian. Sesungguhnya salam menyatukan hati, ihsan memuliakan budi.
Persahabatan mengukuhkan perpaduan. Dan daripada perpaduan, itulah lahirnya sebuah Malaysia Madani yang aman, harmoni dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarkan salam, kita kawan. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.